Assalamualaikum. Hai semua. Bersua lagi dengan kami hari ini di Dapur Sekali Cinta. Hampa masih lagi dengan menu-menu sederhana daripada kami. Hari ini kami nak kongsi satu resepi gulai lemak pucuk ubi. Hampa, jom kita tengok bahan-bahan yang telah kami sediakan. Hampa, hero kita hari ini kami ada pucuk ubi yang kami dah rebus, bubur sikit garam dan juga minyak. Lepas tu hampa toskan perah sampai ayak dia kering macam tu sebelum kita nak campur dengan bahan-bahan yang lain. Di sini kami ada seketui tokuah ataupun tahu. Kami guna tahu yang lembut macam ni supaya mudah untuk kita campur dengan pucuk ubi nanti. Kalau hampa nak guna tahu yang lain pun boleh juga, tak jadi masalah. Okey, lepas tu kami ada sekong ikan. Ni kami ada ikan siakap yang kami dah bubuh garam kunyit dan kami panggang. Ikan ni nanti kami akan campur dengan gulai lemak. Okey, ikan ni kalau hampa tak suka nak panggang boleh juga rebus ataupun goreng. Okey hampa, seterusnya kami ada 3 biji telur, nak bubuh lebih pun boleh juga. Dan bahan-bahan untuk kami kisar, kami ada cili padi ikut kesesuaian lah. Kalau hampa nak pedas boleh lebih. Ada 2 biji bawang merah, 1 inci kunyit, 1 siung bawang putih dan setengah inci halia. Lepas tu kami ada 1 sudu kecil ketumbang, asam keping dan juga santan. Okey hampa, mula-mula kami nak haluskan dulu bahan-bahan tadi tu. Ada cili, ada bawang putih, bawang merah, kunyit, halia. Untuk memudahkan kami nak menghaluskan bahan-bahan ni, kami tambah sikit dengan garam. Hampa terpulanglah kalau nak tumbuk, nak blender atau nak giling atau apa-apa saja, ikut kesesuaian. Seterusnya tambah pula dengan ketumbang. Okey hampa, masak lemak gulai lemak ni memang sesuai sangatlah. Kita makan dengan nasi panas-panas, insya-Allah satu menu ni saja dah memadai. Okey hampa, cukup macam ni, kami tak mau terlalu halus sangat. Lepas tu kita boleh ketepikan dulu. Okey hampa, untuk pucuk ubi petak pula kami campur saja telur, tahu, bubur sikit perisa, kacau-kacau semua sebati. Bila dah tahu dengan telur tu dah bercampur sebati, kami tambah pula dengan pucuk ubi yang kami dah rebus tadi tu. Tapi hampa kena pastikan pucuk ubi tu betul-betul kering, jangan ada ayak yang menitik. Okey, bila dah pucuk ubi tu, terus lagi kacau sampai sebati. Dan pucuk ubi ni kami nak alihkan ke dalam bekas untuk kami kukus sampai masak. Okey hampa, untuk masak dia pula ikut kesesuaian dan ketebalan bekas yang hampa guna. Alhamdulillah, selepas lebih kurang dalam 20 minit, pucuk ubi ni pun dah masak. Seterusnya proses untuk masak gulai dia pula mudah saja. Bubur dalam periuk bahan-bahan yang dah dihaluskan tadi tu. Lepas tu tambah saja dengan ayak, disebabkan kami guna santan kotak, jadi kami kena tambah ayak lah. Lepas tu jangan lupa bubur asam. Terpulanglah kalau hampa nak guna asam jawa pun boleh, tapi lebih sesuai guna asam keping. Okey hampa, masak bagi bau cabai dengan bawang tu hilang. Bila bawang dan cabai tu hampa rasa macam dah masak tu, bolehlah bubur pucuk ubi yang telah dikukus tadi tu. Hampa tengoklah pucuk ubi ni bila kita dah kukus, lepas tu potong petak-petak macam tu. Untuk besar dia tu terpulanglah kat hampa. Okey hampa, jangan lupa bubur isi ikan yang kami dah panggang tadi tu. Isi ikan tu hampa koyak-koyak macam tu, terus je bubur dalam gulai lemak. Hampa, menu ni tak perlu masak lama-lama sebab pucuk ubi dengan telur tu pun tadi dah masak. Kita kacau-kacau saja bagi sebati. Lepas tu kami terus je tambah dengan santan. Untuk kepekatan kuah pula bergantunglah pada hampa. Kalau nak pekat boleh buat pekat, kalau nak cair boleh buat cair, tak jadi masalah, ikut selera masing-masing. Okey hampa, kacau-kacau semua pelan-pelan macam tu.
Bila kuah dia dah mendidih je, boleh terus tutup api. Gulai lemak, pucuk ubi sedia untuk disajikan. Selamat mencuba bersama. Okey bos, setakat ni saja perkongsian menu sederhana daripada kami hari ini. InsyaAllah di lain kesempatan kami akan berkongsi lagi resepi-resepi menarik, mudah dan sedap dengan apa semua. Okey, sebelum kami nak mengundur diri, kami nak mendoakan semoga kita semua sentiasa sihat, selamat, bahagia dunia dan akhirat di bawah perlindungan dan rahmat serta kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah sentiasa memberikan kita ketenangan hati, melapangkan jiwa kita. Semoga Allah selalu membuka pintu rezeki seluas-luasnya untuk kita. Semoga Allah kurniakan kita zuriat serta keturunan yang soleh dan soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Okey hamba semua, jaga diri. Sampai jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye.